Ada lagi satu kes no further action yang berlaku, tapi nampaknya macam mereka yang di kerajaan ni tengah buat-buat dono lah gitu. Bekas Pegawai Negara Apandi Ali ni orang yang sama yang dulu bubarkan Special Task Force untuk siasat kes 1MDB melibatkan Datuk Seri Najib Razak. Dia juga dulu orang yang sama yang kata Najib tidak mengetahui tentang dana SRC 42 juta ringgit yang dikatakan merupakan sumbangan daripada donor Arab. Dia ni juga telah disiasat sejak Ogos 2022 atas tuduhan bahawa dia menyembunyikan fakta-fakta tertentu untuk melindungi Datuk Seri Najib Razak. Sepatutnya dengan tanggungjawabnya sebagai Pegawai Negara, apa yang dia patut buat adalah siasat semua kes yang datang ke atas meja tu dengan telus. Bukannya ikut bias, bukannya ikut suka hati nak siasat ataupun tidak. Baru minggu ni Menteri Dalam Negeri beri jawapan dalam Parlimen menyatakan bahawa kes ini telah pun diklasifikasikan sebagai no further action, NFA. Sama lah dengan kes Datuk Seri Zahid Hamidi. Dan jawapan ni dia bukan bagi secara live depan-depan. Jawapan ni bertulis, nampak macam nak buat senyap-senyap je. Dah lah jawapan tu bertulis. Lepas tu jawapan tu pun kalau tengok ada satu perenggan je. Tak ada apa-apa further details. Kerajaan Madani jangan nak sembunyikan isu ni. Don't sweep it under the rug. Rakyat berhak tahu apa yang jadi, apa yang betul-betul berlaku, kenapa kes ni dapat no further action. Kes ni bukan kes kecil. Kes ni dah memalukan satu negara. Datuk Seri Najib Razak pun sekarang sedang menjalankan hukuman SRC di dalam penjara. Tapi takkanlah mereka yang berkomplot menyembunyikan kes ini dibiarkan begitu saja. Benda ni semua tak logik. Adakah kerajaan ni kerajaan NFA, kerajaan no further action? Make it make sense.